Kalau korang ada jenis-jenis soft rock yang ada pelindung hook ni, cover hook ni, yang pakai tube kan, tak kira lah soft rock ke, jump rock ke, ataupun apa-apa hook yang ada macam ni, dia masalah utama yang selalu kerap berlaku adalah hook ni tersekat. Bila penggunaan yang kerap, hook ni dia akan termasuk sampai ke dalam, lalu dia akan tersangkut dengan bahagian tajam ni, yang belakang ni. So dia akan membuatkan tube ni tersangkut, tak boleh nak terbuka, dia ketat. Apa yang aku akan buat, ada dua cara kat sini. Mata kail yang tajam ni, depan dengan belakang ni kan, korang akan ukur cover hook ni. Lepas ukur macam ni, korang kena ambil tengah-tengah tau, tengah-tengah antara yang tajam depan dengan tajam belakang ni, korang kena potong bahagian tengah-tengah tu. Itu adalah cara yang pertama lah. Tapi cara yang tu aku tak sarankan, sebab kalau korang terlebih potong, dia hilang lah korang punya cover hook ni. Nanti dia terbuka saja. Tu aku tak sarankan yang pertama. Aku lebih sarankan untuk cara yang kedua ni, iaitu korang ambil pisau, korang potong bahagian atas ni, potong dia sampai hujung, betul-betul nak habis, nak sampai ke hujung mata kail ni. Jangan potong sampai terlebih mata kail ni, potong dia agak tinggalkan sikit je. Itu cara yang kedua lah. Potong bahagian tengah ni, belah dia bahagian tengah ni. Itu cara yang kedua, lebih selamat lah daripada cara yang pertama. Jadi kalau korang mengalami masalah tube ni tersangkut, melekat, tak terbuka, susah nak hook up, itulah cara-cara yang ada, yang aku selalu buat. Aku harap video ni dapat membantu korang. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.